Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. So guys, dalam dunia ni kan ada dua perkara yang menyeramkan kita. First, bila kau kena kejar dengan low neon, tak bayar, itu seram. Second, video aku ni. So hari ni aku nak berkongsi cerita dekat korang pasal benda yang paling seram, bermisteri dan dalam waktu yang sama ridiculous coincidence dalam dunia bola sepak, The Aaron Ramsey Curse. Kepada yang baru layan Brohans ni, 5 tahun lepas aku pernah cerita pasal ni. Tapi ingatkan sebelum Covid je. Lepas Covid pun benda ni terus sambung jadi misteri sampai ke sekarang. Siapa tak kenal Aaron Ramsey? Dia pernah main dengan Arsenal, Juventus, Rangers, Nice, Cardiff City. And latest walaupun sekarang dia dah tak ada kelab, lebih kurang dalam 4-5 bulan juga. Last Pumas dekat Mexico. Tapi secara amnya, career dia memang ada terkait dengan kematian. Memang kalau dia retire tahun ni pun, memang punca retirenya terkait dengan misteri. So bila nak cerita pasal curse Aaron Ramsey ni, dia bukan berkala tau. Dia bukannya ikut musim, dia bukan ikut mood. Tapi almost every season akan ada sahaja orang terkenal, orang famous, orang yang notable dalam dunia yang mati selepas sahaja Ramsey score gol. Yang peliknya, kenapa dalam berpuluh ribu player bola atas muka bumi ni, Aaron Ramsey sahaja yang terlibat. Dan bukan sekali, tapi non-stop. Itu yang misteri tu. Dan misteri ni berlaku bukan 1-2 tahun tau, tapi semenjak tahun 2009 sampai ke sekarang. Dah 17 tahun benda ni berlaku. So guys, sambungan daripada video aku 5 tahun lepas, dekat mana aku pun rasa cukup-cukup lah dadah lah tu kan, dia punya coincidence tu awal tahun 2016 tu. Tapi tidak, curse strikes again. Ini time dia dekat Arsenal. So Januari 2016, Ramsey score lawan Sunderland dan score lawan Liverpool. 2 game kan. Nah, 2 orang terkenal, David Bowie dengan Alan Rickman, pelakon Harry Potter tu, Professor Snape, both mati 1 hari selepas Ramsey score lawan Sunderland, lawan Liverpool. Dan jangan dilupa, selepas daripada momen tu, Ramsey tak score gol langsung tapi sekali bila dia score semula selang 3 bulan pada March 2016, Ramsey score gol dan curse strikes again. Nancy Reagan, wife Ronald Reagan, mantan Presiden US, mati sehari selepas Ramsey score lawan Spurs. Secara anehnya, selepas daripada game Spurs ni, Ramsey lama gila tak score setahun tak score, bayangkan. Tapi Januari tahun 2017, bila Ramsey tiba-tiba muncul balik, score gol semula, dan ini dalam FA Cup lawan Preston, selang beberapa jam je, ex-Presiden Portugal Mario Suarez pass away. Tahun 2017 yang sama, bila Ramsey score gol lawan Everton, itu adalah game terakhir season 16-17. The very next day, legend MotoGP Nicky Hayden pass away, punca daripada accident basikal. Dah lah gol tu gol dalam final day Premier League season 16-17. Dan tak lama, Ramsey turun final FA Cup lawan Chelsea dan dia score. Cuba teka apa jadi? Rock legend Greg Elman pass away. Hari yang sama, Ramsey score gol lawan Chelsea final FA Cup tu. Dan 2 momen ni berlaku dalam cuma 1 minggu. 2 kali curse strikes again. Guys, bayangkan benda ni kalau korang jadi manager satu football club, apa benda pertama yang korang akan buat? Tukar formation, buang player yang tak perform macam si Dalo tu, ataupun beli striker baru. Itulah dia konsep game Top 11. Dan video hari ni dibawakan kepada anda oleh Top 11. Jadi terima kasih kepada mereka kerana menyemonca video kali ini. Dan of course kepada Nodius. Top 11 ni guys, sebenarnya football game management di mobile. So dalam game ni korang akan build club sendiri daripada bawah. Korang boleh sign player baru kan, set tactics dengan formation, train squad, upgrade stadium dan manage club korang macam manager sebenar, realistik punya. So setiap keputusan yang korang buat dalam game ni memang akan efek performance team korang. Kalau taktik salah, team korang memang kena belasah lah cerita dia kan. Yang bestnya lagi, korang bukan lawan AI je, korang akan compete dengan manager lain daripada seluruh dunia, entire world. Sekarang ni bulan Ramadan, bulan puasa, sekarang ni lagi menarik sebab Top 11 tengah buat special Ramadan event. Dia macam ada buat buffet Ramadan juga ni. Event ni berlangsung daripada 4 Mac sampai 19 Mac. Dalam event ni ada beberapa mode menarik. Yang pertama ialah Discovery Gold Rush. Dalam mode ni korang main match dan kumpul special point, dan dari situ je korang boleh unlock macam-macam reward dalam game. So makin banyak korang main, makin banyak reward yang korang boleh dapat. Lepas tu ada juga Route to Discovery Competition. Mode ni dia macam challenge tournament. Korang akan lawan tim-tim yang semakin kuat setiap stage. Kalau korang berjaya progress lebih jauh, lebih tinggi, reward dia memang lagi padu. Selain tu, sempena
suasana Ramadan ni juga, Top 11 ada special offer sehingga 50% diskaun dalam game. So kalau korang pernah main game ni dulu tapi dah lama sangat tak buka kan, korang boleh login balik kelab lama korang dan confirm ada welcome back rewards untuk bantu korang start balik. So guys, kalau korang nak cuba jadi manager sendiri, nak jadi macam Mourinho, download Top 11 melalui link di description. Link tu ada di baris pertama description, dan aku juga dah pin link tu dekat komen dekat bawah, ataupun korang boleh scan QR code yang ada di screen sekarang ni. Mana QR code? Sini mana-mana lah. Kalau tadi Ramsey score penutup season, ini tak lama masuk new season 17-18 dekat mana season opener lawan Leicester, one of the beloved Britain punya entertainers, Sir Bruce mati tak berapa hari lepas Ramsey score opener season lawan Leicester. Awal-awal tu memang itu sahaja gol daripada Ramsey tapi bila naik bulan 10 tahun 2017, 22 Oktober Ramsey score lawan Everton, 22 Oktober juga Fats Domino, pioneer rock and roll, pass away. Masuk tahun baru 2018, season yang sama dia jarang skor lagi, dan bila Ramsey skor semula 4 Februari 2018, Ramsey skor lawan Everton. 4 Februari tu juga John Mahoney, aktor, pass away. Selang sebulan lepas tak skor apa-apa gol, ini kali terjadi masa lawan AC Milan. Ramsey skor, teka lah apa jadi. Ken Dodd, legend comedian Britain, pass away the next very day. Bukan takat tu je, Arsenal lawan Milan kan ada 2 leg kan. Dalam period tarikh 2 leg ni, Stephen Hawking pun mati lepas Ramsey skor gol. Kalau kau rasa aneh, jangan bimbang, jangan risau, sebab aku pun risau. Dia tak berhenti kat situ je April 2018, Ramsey score brilliant brace lawan CSKA Moscow, dan bila whistle baru ditiup, 5-time World Dart Champion Eric Bristow pass away masa attend that event dekat Liverpool. Yang peliknya, match antara Arsenal lawan Moscow whistle tu ditiup, dekat Twitter terus blow up masuk berita Eric Bristow pass away tiba-tiba. Dalam period tu ada 3 match tau, dan 3 match tu Ramsey score. Guess what? Eric Bristow mati, Vern Troyer, aktor yang kecil tu pun pass away, and then Avicii pun mati sebab suicide. Bayangkan dalam momen tu Ramsey score 3 gol dalam 3 game straight, dan 3 nama tu unfortunately pass away. Selepas daripada tu Ramsey tak score dalam 5 bulan. Tahun yang sama bila Ramsey score gol untuk Wales lawan Ireland, same day same moment aktor Burt Reynolds mati sebab cardiac arrest. Nak lagi gila, November 2018 next goal masa Ramsey score dalam Europa League, 30 November 2018 Ramsey score gol, 30 November 2018 tu juga George W. Bush, ex-presiden Amerika, mati. Naik tahun 2019. Ini pun antara paling famous juga. Ramsey score gol dalam match 1-1 antara Spurs dengan Arsenal. Guess what? Keith Flynn mati suicide. Luke Perry 2-2 pass away selepas dia score dalam match yang melibatkan 2 gol. Tahun 2020 dekat Juve, Ramsey cuma score 2 biji gol je tahun tu. Cubalah teka apa jadi. First goal tahun tu Ramsey score 23 Februari. Selang 2 hari Hosni Mubarak meninggal dunia. Second goal tahun tu paling besar, 8 Mac 2020 Ramsey score untuk Juve lawan Inter Milan. 9 Mac keesokan hari Itali terus buat full lockdown COVID-19. Serie A semua terus tutup automatik selepas Ramsey score gol. Dan lepas daripada tu, dekat setahun jugalah Ramsey tak score apa-apa gol. Bila cerita ni meremang 2021, 2 hari selepas Ramsey score gol lawan Turki dalam Euro 2020, Presiden pertama Zambia Kenneth Kunda pass away. And then tahun 2022 Ramsey dia join Rangers tau. Dia balik ke British Line semula. Dia score gol lawan Celtic 3 April. June Brown, pelakon British, pass away. Dan tahun yang sama, consider gol pertama Ramsey dekat kelab baru Nice, Ramsey score lawan Toulouse tau. Keesokannya Olivia Newton-John pass away. Coincidence ni lagi gila. Ramsey cuma skor 1 gol je tau dekat Nice dalam kerjaya dia. Masalahnya, referee yang adili game tu nama dia Johan Hemmel. Selang 3 bulan selepas tu, referee yang adili match Ramsey skor tu pula yang kena stroke dan mati. Itulah satu-satunya gol Ramsey dekat Nice. Rare weh. Selepas daripada tu, lama gila dia tak skor lagi. Almost setahun lebih. Ini cerita betul. Ini kali Ramsey tiba di Cardiff City tahun 2023. Tak lama, antara gol tak awal Ramsey as play Cardiff, dia skor lawan Ipswich 2 September. Nah, 4 September Steve Howell, antara favourite band lead singer aku dulu, Smash Mouth, mati 2 hari lepas Ramsey buka gol dekat Cardiff tahun 2024. Aku tak tahulah nak terkejut ke nak apa, tapi meremang juga ni kan. Tapi seriously, pada tanggal 31 Ogos 2024, Ramsey still main untuk Cardiff City. Time tu lawan Middlesbrough. Kau tahu apa jadi hari tu? Ramsey skor own goal yang buat Cardiff City kalah pada Middlesbrough. Dan hari yang sama, Sol Bamba, bekas player Cardiff City,
pass away. Nak lagi gila, dia punya coincidence, Sol Bamba dalam career memang dia main Cardiff City, tapi selepas career Cardiff City, Sol Bamba pindah ke mana untuk habiskan career dia? Dia pindah ke Middlesbrough. Ini Ramsey pula score on goal, dan hari yang sama Sol Bamba mati, Ramsey pula score on goal lawan Middlesbrough. Kau bayangkan dekat sini, dua kelab takhir Sol Bamba dalam career hayat dia bertemu, dan secara kebetulan dia mati hari yang sama, Ramsey score on goal. Damn. Selepas daripada on goal tu, Ramsey tak skor apa-apa gol dah tau dekat Cardiff City. Tapi 8 bulan lepas tu, which is tahun 2025, tahun lepas, Ramsey tiba-tiba dilantik jadi interim head coach Cardiff City. Yang aku paling geram, bukan takat jadi player, bukan takat gol, bukan takat on goal, bukan takat COVID-19, tapi bila pindah profession baru pun tak terlepas. Guess what? Kurang 48 jam Ramsey dilantik untuk pertama kali dalam career dia jadi coach. Nah, Pope Francis mati. Overall guys, gol-gol yang terhasil adalah fakta, tarikh kehilangan kematian semua tu adalah fakta. Dan yang aku pelik, kenapa daripada tahun 2009 sampai ke sekarang, satu-satunya player football yang terpalit dengan benda ni Aaron Ramsey, sedangkan ada berpuluh ribu lagi individu player bola yang main. Macam aku cakap 5 tahun lepas, benda ni macam terlampau kebetulan sangat tau, dan memang realiti tak ada siapa boleh sangkal. Tapi kau ingat habis kat situ je ke? Tidak sama sekali. Tahun yang sama, baru lagi, sama 2025, Ramsey sign dengan kelab Liga MX Pumas. Baru 2 game dengan Pumas, Ramsey score satu-satunya gol lawan Atlas last minute. Dan guess what? Selepas je Ramsey score gol tu, lusa fashion icon Giorgio Armani pass away. Dan benda ni tak berhenti dekat situ. Selepas sebulan Ramsey score satu-satunya gol untuk dia dekat Pumas, out of nowhere ada lagi satu kejadian misteri yang tak ada siapa ada penjelasan sampai ke sekarang. Halo, anjing kesayangan Ramsey yang dah sedekat dengan keluarga, tiba-tiba hilang, tak ada reason dekat satu ranch di Mexico. Seminggu hilang tak jumpa, tak dapat cari. Letak reward 20k pun tetap tak jumpa-jumpa. Dah cari guna drone, dah cari guna volunteer pun tetap tak jumpa-jumpa. Masalahnya, anjing Ramsey ni dia ada tracker tau dekat collar dia. Ada GPS yang boleh scan masa nak cari tu. Tapi kau tahu apa jadi? Kehilangan misteri tu, tak ada track CCTV, GPS tracker fail, dalam secured range pun boleh hilang tiba-tiba, dan misterinya tetap tak jumpa-jumpa. Dan kalau kau nak tahu, sebulan anjing Ramsey tu hilang, sebulan tu juga Ramsey tak turun training, tak main langsung dengan Pumas, dan tepat sebulan anjing Ramsey tu hilang, guess what? Kontrak Ramsey dengan Pumas terminated. Dia terpaksa balik Wales, terpaksa tinggalkan Mexico. Dia sedih, betul-betul sedih, murung, heartbreak, dan terpaksa terima yang mungkin anjing yang dia sayang tu dah mati. Dan tahun ni Ramsey berumur 36 tahun. Walaupun sekarang ni Ramsey masih lagi belum officially retire. Cuba kau imagine, selepas entire career kau terlibat dengan curse, bila skor je orang mati, dan dalam banyak-banyak punca kemungkinan besar dia retire adalah disebabkan relate dengan kematian juga. Walaupun itu cuma kehilangan kematian anjing kesayangan dia, tapi seriously gila lah. Tragis gila tu. Guys, end of the day, ambil story yang aku bagi ni as info dan rujukan sahaja. Tak perlu kau taksub makrifat sangat. Yang for sure, mati tu pasti, hidup insyaAllah. Sejujurnya guys, rindu sebenarnya nak keluarkan cerita-cerita OG daripada aku yang macam dulu-dulu. Komen dekat bawah. Agak-agaknya lepas kehilangan kematian anjing Ramsey ni, gamaknya main lagi ke tidak Ramsey bola selepas ni. Daripada tahun 2009, sekarang dah tahun 2026. Curse ni masih lagi tak berhenti masalahnya. Dah 17 tahun. Masalahnya Lingard yang comel tu pun jarang skor juga. Tapi tak adalah kebetulan level misteri macam Ramsey ni entah. Guys, before kita end video hari ni, sekali lagi aku nak berterima kasih kepada Nodius kepada Top 11 kerana menyemonca video ni. Kalau korang nak cuba manage club sendiri, download Top 11 melalui link di description ataupun pin komen di bawah, ataupun scan QR code. Scan, prap, dah dapat. Dan jangan lupa download sekarang. Join Ramadan event. Good luck manager. Mana-mana yang baru tengok Forest Studio, make sure korang tekan subscribe button dekat tepi tu, like, share. Jangan takut, kalau takut tengoklah video ni dalam tempat yang cerah. Aku Bro Hans. Thanks for watching. Bye bye.